Saya rasa sangat lega, sangat membantulah. Apa yang diumumkan ni adalah satu berita gembira sebab sekarang ni nak maintain sales pun agak mencabar. Especially bila pilihan terlampau banyak di social media. Sometimes banyak, sometimes kurang. So bila dengar pengumuman ni sangat-sangat membantu kami untuk go through lagi, masih lagi bertahan. Dia memberi sedikit nafas lega kepada pihak PMKS untuk kita adapt dengan e-invoice tu sendiri sebab dia melibatkan costing yang tinggi dan besar sebenarnya. Margin untuk PMKS pun sebenarnya tidak sebesar mana kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat yang besar. Jadi dekat situ kita merasakan ada sedikit perasaan yang lega yang sangat banyak. Physical receipt tu kita nak kumpulkan dia, nak bagi complete semua. Setakat ni kami ada gunakan POS system. So dekat situ kita boleh analyse menu mana yang fast selling. So time to time kita improve lah. So bila sales tinggi, insyaAllah akan datang lebih bersedia lah untuk menggunakan sistem e-invoice ni. Jadi bila kita melibatkan new system, especially yang e-invoice ni, jadi kita kena bagi pendedahan, pengajaran ataupun training kepada staff tersebut. Saya kena sediakan pada sekarang dari segi proses learning ataupun pengetahuan yang lebih mendalam berkenaan dengan e-invoice ataupun menyediakan platform-platform lain dari segi training untuk staff-staff saya yang terlibat untuk menguruskan e-invoice tersebut. Saya nak ucapkan terima kasih kerana tangguhkan implementation ni. Itu adalah peluang untuk kami SME ni untuk lebih readykan kami punya perniagaan ni sebelum nak grow. Kalau ada bantuan dari segi dana, number one. Number dua, training lah. Training macam mana nak gunakan benda tu. Bersyukur dan terima kasih kepada PMX kita kerana menangguhkan dulu tempoh pelaksanaan untuk e-invoice bagi PMKS. Benda ni adalah satu langkah supaya PMKS ni dapat bersedia dengan lebih baik. Kalau pihak kerajaan sendiri dapat memberi mungkin grant terutamanya untuk kita hantar staff-staff kita untuk training supaya dia lebih tahu dengan lebih mendalam supaya penggunaan e-invoice tu dapat dilaksanakan dengan cara yang betul dan baik. Jadi terima kasih kepada pihak kerajaan kerana mendengar feedback daripada PMKS dengan cara ni dapat melegakan sedikit sebanyak. Tidaklah rasa terlalu rush.